Wah, Cantik tak? cantik. Okey, topik kita iaitu kenali tuanku. Okey. Okey, nampak tak tadi dalam video dengan dalam gambar ni sama tak? Sama je. Sama. Yang ni kan? Siapa dia? Yang ni yang di-Pertua Agong. Sultan? Sultan Johor, Sultan Johor. Yang ni siapa? Yang tu saya rasa isteri dia kot cikgu. Betul, permaisuri dia. Cantiknya permaisuri dia cikgu. Kan? Cantik. Okey. Sultan Ibrahim ni merupakan yang di-Pertuan Agong yang ke-17. Namanya ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Okey. Jadi yang ni yang di-Pertuan Agong yang ke berapa? Yang ke-17. Pandai. Okey. Sebelum tu cikgu lupa. Cikgu ada sediakan lampu isyarat ni. Lampu isyarat. Warna merah ada, kuning dan warna hijau. Kalau awak faham angkat warna hijau, kurang faham kuning, merah. Kalau tak faham jangan. Okey cikgu. Okey. Comel je cikgu. Cantik kan macam bentuk apa tu? SpongeBob. Ya, betul. Saya suka SpongeBob cikgu. Awak suka tengok cerita SpongeBob? Ya. Best kan? Best cikgu. Okey, kita sambung yang seterusnya. Okey, kita kena tahu yang di-Pertuan Agong ni nama dia yang panjang tu kan? Okey, jadi yang di-Pertuan Agong ni sebenarnya fungsi dia merupakan ketua utama negara. Okey, institusi yang di-Pertuan Agong diwujudkan apabila Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan. Penubuhan institusi ini dibuat semasa Perlembagaan Persekutuan dirangka. Dalam Perlembagaan Persekutuan, yang di-Pertuan Agong dinyatakan sebagai ketua utama negara. Jadi bermulanya kemerdekaan Tanah Melayu ini mencapai kemerdekaan, wujudnya terus yang di-Pertuan Agong sebagai ketua utama negara. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Boleh. Okey, bagus. Angkat warna hijau. Okey, seterusnya kita tahu yang di-Pertuan Agong ni ketua sekali dalam negara kita ni. Jadi ada 3 badan yang di-Pertuan Agong ni mewakili semuanya. Okey, yang pertama boleh tengok Badan Perundangan. Okey, yang kedua Badan Eksekutif dan yang ketiga Badan Kehakiman. Okey, kalau boleh lihat Badan Perundangan ni bermaksud badan yang menggubal undang-undang. Kiranya yang di-Pertuan Agong ni dia mengetuai undang-undang dalam negara kita ni. Maksudnya sebelum negara kita ni nak ada undang-undang perlu mendapat kelulusan daripada yang di-Pertuan Agong. Okay, yang kedua Badan Eksekutif, badan yang melaksanakan dasar-dasar yang diluluskan. Kiranya kalau sesiapa dalam negara kita ni nak laksanakan dasar-dasar perlu mendapat kelulusan daripada yang di-Pertuan Agong kita. Okey, yang terakhir iaitu Badan Kehakiman, badan yang mentadbir keadilan secara saksama. Kiranya, pernah dengar tak suatu ketika dahulu berita orang tu dia masuk penjara tapi dia mendapat pengampunan daripada yang di-Pertuan Agong. Pernah kan? Itu merupakan salah satu badan kehakiman. Okey, faham tak? Faham cikgu. Faham, okey. Seterusnya, kita pergi kepada siapakah yang di-Pertuan Agong ni. Okay, boleh baca tak Fatihah? Boleh cikgu. Bagai. Apa dia? Ketua Negara Malaysia Ya. dilantik bukan turun-temurun, Ya. lambang perpaduan. Okey, boleh duduk. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Okey, jadi kita boleh lihat yang pertama tadi memang betul lah Ketua Negara Malaysia. Okey, lagi satu yang di-Pertuan Agong ni dilantik bukan turun-temurun. Dia memerlukan satu proses antara majlis raja-raja berbincang, lakukan mesyuarat, lepas tu dia akan pilih siapa yang di-Pertuan Agong yang seterusnya. Macam tu, bukan ikut macam turun-temurun raja lah, bukan macam tu. Okay. Lagi satu yang di-Pertuan Agong ni juga merupakan lambang perpaduan negara kita. Okey, sekarang kita dah masuk bagaimana cara pelantikan ni. Okey. Pemilihan yang di-Pertuan Agong dilaksanakan melalui sistem penggiliran
yang unik antara 9 orang Raja Melayu dalam tempoh 5 tahun. Pemilihan Yang di-Pertuan Agong mengikut Perlembagaan Persekutuan. Betul tak tadi cikgu cakap Yang di-Pertuan Agong ni dilaksanakan melalui sistem penggiliran. Betul. Betul, okey. Okey, seterusnya kita masuk kepada cara pelantikan ataupun proses pelantikan Yang di-Pertuan Agong. Okey, yang pertama boleh lihat pemilihan Yang di-Pertuan Agong dibuat melalui undian sulit. Dibuka sulit oleh 9 orang Raja Melayu dalam Majlis Raja-Raja. Tertanya-tanya tak siapa Majlis Raja-Raja tu? Kan? Tertanya-tanya kan? Nanti cikgu tunjuk. Okey cikgu. Okey, Majlis Raja-Raja. Yang kedua, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama Raja atau Sultan yang telah terpilih sebagai Yang di-Pertuan Agong. Okey, mula-mula dia orang buat undian tu. Lepas tu, lepas dah dapat tahu keputusan tu, dia pun mengisytiharkan nama tu sebagai Yang di-Pertuan Agong. Yang ketiga, surat pengesahan pemilihan Yang di-Pertuan Agong dihantar kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara mengikut jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan. Okey, maksudnya kat sini, lepas dia dah pilih, dia dah umumkan, dia pun hantar surat pengesahan pelantikan tu kepada Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Pernah pergi tak Dewan Rakyat dan Dewan Negara? Tak pernah cikgu. Tak pernah pergi. Okey, nanti cikgu akan bawa, okey? Memang Dewan Rakyat dan Dewan Negara tu memang sangat besar. Cikgu dah pernah pergi dah hari tu. Ya, seronok tak cikgu? Seronok sangat sebab dalam dia ada banyak sangat orang-orang penting dalam negara kita ni. Saya nak pergi cikgu. Nak pergi? Okey, nanti cikgu bawa, okey? Okey cikgu. Okey, proses seterusnya yang keempat. Perdana Menteri mengeluarkan kenyataan akhbar mengenai keputusan pemilihan jawatan Yang di-Pertuan Agong. Okey, dan yang terakhir, Yang di-Pertuan Agong melafazkan sumpah atau ikrar dan menandatangani surat sumpah memegang jawatan dalam mesyuarat Majlis Raja-Raja. Okey, praserta dalam video pertama sekali yang cikgu tunjukkan tu, itu merupakan situasi mengangkat sumpah Yang di-Pertuan Agong. Itulah situasi dia sebenarnya. Kalau kita boleh lihat. Betul tak? Betul. Kan? Okey, cikgu tunjuk sekarang ni Majlis Raja-Raja. Nampak tak suasana istana tu sama dalam video tu? Nampak cikgu. Kan? Okey. Nampak macam tak terang kan? Tak apa, nanti cikgu akan tunjuk dengan lebih detail. Ramai tak? Ramai. Ramai kan? Saya rasa lebih 10 orang. 10 orang? Betul je, ramai sangat. Okey. Ni lebih jelas Majlis Raja-Raja kita. Okey, nampak tak ni siapa? Nampak. Ini merupakan Yang di-Pertuan Agong kita yang sebelum ni. Okey, mana, cuba cari mana Yang di-Pertuan Agong kita yang sekarang ni? Yang baju hitam tu cikgu. Baju hitam ni, ya betul. Yang ni merupakan Yang di-Pertuan Agong kita yang ke-17. Yang ni sebelum. Okey. Dah nampak Okey, seterusnya kita kan dah tengok tadi ramai kat Majlis Raja-Raja tu. Jadi cikgu nak bagi tahu lah gelaran setiap negeri Majlis Raja-Raja tu. Contoh kita sekarang ni dekat negeri Terengganu. Terengganu rasa-rasanya gelarannya apa? Saya rasa Sultan lah cikgu. Sultan. Kita tengok mana Sultan. Betul, Terengganu Sultan. Okey. Lepas tu kita tengok Fatihah daripada negeri mana? Saya asal Kelantan cikgu. Asal Kelantan. Kita Kelantan mana? Ni Kelantan apa? Kelantan Sultan. Sultan juga. Okey, pandai. Okey, cikgu akan tunjukkan daripada awal negeri. Okey, Perlis dia menggunakan gelaran raja. Kedah Sultan, Pulau Pinang Yang di-Pertuan Negeri, Perak Sultan, Selangor Sultan, Negeri Sembilan Yang di-Pertuan Besar, Melaka Yang di-Pertuan Negeri, Johor Yang di-Pertuan Agong kita sekarang ni menggunakan gelaran Sultan, Pahang yang sebelum ni menggunakan gelaran Sultan juga. Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak menggunakan Yang di-Pertuan Negeri. Ramai yang guna gelaran Sultan cikgu. Betul, Fatihah, memang ramai. Okey. Ini merupakan proses pemilihan Yang di-Pertuan Agong. Okey, yang pertama,
Majlis Raja-Raja memperkenankan tarikh mesyuarat pemilihan. Yang kedua, Majlis Raja-Raja melaksanakan proses pengundian bagi pemilihan yang di-Pertuan Agong yang baharu. Dan yang terakhir, Majlis Raja-Raja mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong. Okey, kalau boleh tengok kat sini, sebelum, semasa dan juga selepas. Okey, sebelum pemilihan YDPA, bermula Majlis Raja-Raja ni yang ramai tu, yang cikgu tunjuk gambar tu, dia pilih satu tarikh untuk mesyuarat sesama mereka untuk pilih siapa YDPA menggantikan yang baharu. Okay, lepas tu dia pun melakukan proses pengundian. Lepas dah dapat keputusannya, dia pun mengisytiharkan nama yang di-Pertuan Agong yang baharu. Boleh faham tak? Boleh cikgu. Faham. Bagus. Okey. Seperti yang kita tahu kan, YDPA ni sangatlah penting dalam negara kita. Ini sangat, orang kata, ketua sekali dalam negara kita ni lah. Okay, jadi kita perlulah ada rasa hormat kepada dia, rasa taat kepada dia. Okey. Jadi Fadiha boleh ke baca kenapa kita kena hormat kepada YDPA ni? Boleh cikgu. Cuba bangun. Okey. YDPA adalah ketua negara, Okey. melambangkan kedaulatan dan perpaduan Malaysia. Tanpa tuanku, tiada raja berperlembagaan yang menjadi lambang persatuan. Betul. Okey. Lepas tu, peranan penting dalam negara. Yang pertama, melantik Perdana Menteri, jadi ketua tertinggi Angkatan Tentera, menjaga keharmonian antara kaum dan agama. Yang ketiga, pemimpin yang dihormati, bukan ditakuti. Okey. YDPA adalah pemimpin berjiwa rakyat, bukan pemerintah mutlak. Banyak sumbangan tuanku untuk rakyat. Okey, betul. Okey, jadi Fatiha boleh duduk. Terima kasih. Sama-sama. Kalau kita boleh lihat ada 3 macam asbab utama kita kena hormat YDPA ni. Okey. Macam mana sebut tadi, YDPA ni ketua negara kita. Yang kedua, dia menjadi peranan penting dalam negara kita. Kalau ketua mesti ada peranan penting, betul tak? Betul. Okey, yang ketiga, pemimpin yang dihormati, bukan ditakuti. Okey, kat situ maksudnya kita dah sentiasa hormat tapi bukan sampai takut. Macam takut tapi hormat. Okey. Jadi, Fadiha faham tak yang cikgu terangkan tadi? Semua pasal Betul Agong. Faham? Faham. Okey, kalau faham angkat tinggi-tinggi. Faham? Saya faham. Okey, bagus. Kalau faham, cikgu rasa cikgu nak uji Fatiha. Takut tu cikgu. Takut. Okay. Cikgu rasa cikgu nak uji Fatiha. Kita main satu permainan. Okey, satu permainan Boleh. dinamakan Jom Eksplorasi Agong. Okey, dalam Eksplorasi Agong ni ada 4 stesen. Okey, ada 4 stesen permainan. Yang pertama berkaitan dengan Fatiha kena pilih YDPA kita yang mana yang betul. Dan yang kedua, Fatiha kena susun ikut negeri gelaran-gelaran tu. Yang ketiga, Fatiha kena susun carta alih. Dan yang keempat, Fatiha kena buat komik pasal yang Pertuan Agong. Menarik ke cikgu? Menarik kan? Okey. Kalau rasa macam tak sabar, nanti kita akan mulakan Jom Eksplorasi Agong. Yeay. Yeah. Okey Fatiha. Okey, sebelum kita nak main Eksplorasi Agong ni, nampak tak kat depan ni apa yang cikgu tunjukkan ni? Nampak cikgu. Nampak kan? Cantiknya. Kan? Ni cikgu buat sendiri semua ni. Wah, pandai dia cikgu. Ya, betul. Okey, kalau boleh nampak, ini merupakan stesen pertama, stesen kedua, stesen ketiga dan stesen keempat. Lepas dah habis stesen ketiga ni, cikgu akan bagi awak komik. Bentuk komik, awak akan tulis macam jalan cerita lah berkenaan dengan dia. Okey, lepas tu barulah dia dah habis semua ni, cikgu akan bagi awak cop kejayaan. Cop kejayaan tu dalam ni ada banyak cop. Ada warna pink, hijau, biru, oren. Okey, ikut Fatiha nak warna apa? Saya nak warna pink cikgu. Warna pink boleh nanti kalau Fatiha berjaya semua ni tau. Okey cikgu. Okey, yang penting kena dapatkan 4 cop. Lepas tu Fatiha boleh tulis surat kepada yang di-Pertuan Agong. Wah. Teringin tak nak tulis surat kepada yang di-Pertuan Agong? Kan? Okey, kalau macam tu Fatiha kena buat betul-betul tau main game ni. Baik cikgu.
teamwork yang terbaik. Ya, betul.